Sebut saja nama pelakon berbakat besar Ellie Suryati. Pasti ramai mengenalinya. Bukan nama baru lagi kerana bakat lakonannya dalam drama maupun filem tak dinafikan sangat menjiwai setiap watak. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Namanya kembali jadi sebutan peminat kerana baru-baru ini beliau dengan bekas suaminya Azri Iskandar bercerai selepas 19 tahun bersama. Baru-baru ini Ellie sekali lagi jadi perhatian peminat apabila berkongsi video solatkan untuk photoshoot. Malah video itu mendapat perhatian rakan-rakan artis yang memuji Ellie semakin cantik dan berseri sekarang. Kelihatan lebih muda. Antara selebriti yang meninggalkan komen pujian iaitu pelakon veteran Normah Damanhuri. Cantiknya anak mak saya Ellie tau, tulis Normah. Pengikut dan peminat turut sama meninggalkan komen pujian terhadap pelakon wanita itu. Ellie nampak lebih bahagia. Apapun, semoga Ellie terus berjaya dan bahagia.